Nina percaya ramai subscribers Nina yang memang power buat nasi goreng kan. Tapi hari ni Nina sebenarnya nak sharekan cara nak buat nasi goreng legend arwah nenek Nina yang rata-rata cucu duk sebut-sebut dah lama tak makan nasi goreng arwah nenek. Rasa tu payah nak cari. Bumbu sikit, tak berapa nak garing sangat, tapi rasa dia powerful. Rupanya suami Nina yang pandai buat nasi goreng macam ni. Macam mana cara dia? Jom kita semak. Nampak tu chef suami sedang kupas bawang. Jadi inilah bahan-bahannya. Yang gunakan lebihan nasi yang semalam, okey. Dan nisbah bawang tu banyak sikit bawang besar tu lebih kurang dalam 1 biji. Bawang putih pun banyak juga. Yang paling penting ikan bilis. Kena cari ikan bilis yang sedap dan nisbah dia lebih kurang sama macam bawang tadi. Dan kalau nak pedas, tambahkan lada. Itu saja. Lepas tu cuci bersih. Sama ada anda nak tumbuk ataupun nak blend, ikut suka. Nina gunakan chopper saja sebab chopper ni nanti dia tak akan lumatkan bahan-bahan. Jadi bila kita akan makan nanti, kita akan rasa tergigit kan. Ikan bilis tu, lada sikit. Jadi dia akan lebih sedap. Jadi benda ni lah yang Nina duk cari daripada dulu lagi. Dan bulan ni adalah bulan-bulan terakhir Nina akan duduk di Sarawak. Selepas ni Nina akan berhijrah ke negeri lain juga. Okey, ikut suami lah kan. Dia pindah, kita pun pindah lah. Nak buat macam mana kan. Jadi doakanlah Nina ya supaya lebih baik kehidupannya di tempat yang baru. Nampak tu ni lah tanaman Nina yang sempat Nina tanam dekat Sarawak ni kan. Jadi kita berbalik kepada nasi goreng tadi. Nampak tu Nina tak blend lumat. Suami Nina tak blend lumat pun. Dan kita teruslah sediakan kuali. Pakai kuali legend saja. Kuali dah panas, barulah masukkan minyak. Selepas tu kita tumis bahan tadi macam biasa. Tapi rupa-rupanya kenapa rasa dia berbeza? Sebab cara tumis pun berbeza Untuk nasi goreng yang macam ni, nasi goreng legend ni, bahan tumisan tu tidak ditumis dengan garing. Dia ala-ala je. Gunakan api pun sederhana kecil macam gitu kan. Jadi dia kita tak payah tunggu sampai dia betul-betul garing. Tidak. Asalkan dia berubah warna sahaja, bolehlah kita terus masukkan nasi kita selepas kita letakkan garam dan perasa secukupnya. Okey. Nasi ni lebihan semalam, lebih kurang dalam 2 pot macam tu. Tapi Nina dah makan sikit, tinggallah segitu. Jadi portion hari ni untuk nasi goreng ni agak banyak. Boleh makan 2 hingga ke 3 orang macam tu ya. Dan gaulah sehingga rata. Atas api lama sikit, tapi api tu jangan besar, agak-agak je ya. Jadi rasa dia tu adalah rasa nasi goreng zaman Nina kat kampung dulu dengan nenek kan. Payah nak cari rasa ni. Tapi tak sangka suami Nina rupanya pandai buat rasa ni kan. Jadi dah siap dah nasi goreng legend arwah nenek Nina ni kan. Ya Allah, Nina makan bertambah-tambah, tak padan dengan tak sihat gitu. Okey, lepas tu kita bolehlah plating. Agak banyak juga. Nina pun makan tak habis ni. Boleh makan untuk tengah hari ni kan. Jadi dah siap. Kalau anda semua nak tahu, nasi goreng nenek Nina ni kan menjadi perbualan lah kami cucu-cucu kalau berkumpul. Sebab apa? Payah dah nak cari, tak jumpa. Nak suruh mak buat pun kadang tak jadi rasa ni kan. Makcik Nina pun sama, kadang jadi kadang tak tahu macam mana cara dia. Rupa-rupanya suami Nina pandai buat. Nina makan bersama dengan serunding daging Nina masak hari tu. Dan kami nak sarapan dah ni. Itu sajalah yang dapat Nina kongsikan hari ni. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Selamat mencuba ya untuk resipi ni. Ala kadar je hari ni punya video ya. Harap bermanfaat lah ya. Dan selamat cuba. Bye-bye.